Apakah hukumnya orang yang mencuri bila dia nak jadi makmum? Bila kita sedang solat, seorang yang datang tu nak jadi makmum kita, tidak disuruh kita curi orang kalau jadi makmum. Maka ulama kata bila kita curi hukumnya haram. Apa sebab haram? Sebab kita mengganggu orang yang sedang sembahyang, dan perbuatan kita itu tidak disuruh. Ada pun orang yang batal kita boleh curi. Tok Imam dia keluar, dia cari kain, dia cari, kita curi dia dah haram. Sebab apa? Sebab kita curi dia sembahyang lagi. Kain cari, tidak ingat, dua ladang tak bakar. Dia bakar kain plekat. Cari dah pesona, dia besar pinggang, lubang punggung. Nampak? Jadi puing nampak ke belakang. Jadi sembahyang ni sah dah. Jadi kita curi, dia panggil ganggu dak orang sembahyang. Dak apa pasal sembahyang ni dak pakar kawan dah. Nah, ni orang tengah sembahyang pergi curi. Siapa suruh? Tak ada. Hak Nabi suruh, kita pergi sah penuh depan. Faham? Situ curi. Sah penuh depan, jangan sembahyang seorang belakang. Nah, kita pergi duduk kat belakang orang, Allahu Akbar, dan curi. Orang yang kena curi undur ke belakang, dia akan jadi dua orang. Bila dua orang, dia panggil satu saf, tidak makruh. Faham? Dan orang kena curi, jangan hak tekan nak curi, jangan duduk belakang, duduk tepi hak kita curi. Kalau duduk belakang ni diundur, beruduk kapok kita. Faham tak? Ni kena kabar belaka dah set ni. Dan orang tukang kena curi pula boleh tengok belakang. Sebab kadang-kadang curi-curi tak nampak benda. Faham? Curi tapi tengok ada orang. Nah, molek undur-undur seorang gitu.